Ini merupakan satu kisah inspirasi daripada saya, iaitu insan di sebalik tabir yang memainkan peranan besar dalam mengangkat nama sekolah dalam dunia STEM. Hi everyone, nama saya Gerald Juib. Saya merupakan seorang pembantu makmal di SMK Pulau Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Saksikanlah video ini adalah tentang kisah bagaimana saya sebagai pembantu makmal menjadi tulang belakang kecerminan STEM di SMK Pulau Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Penerapan budaya upcycle dalam inovasi STEM adalah salah satu pendekatan yang saya laksanakan bagi menerapkan kesedaran kelestarian alam sekitar dalam kalangan pelajar. Melalui pendekatan ini, pelajar digalakkan untuk menilai semula bahan terbuang sebagai sumber inovasi, di samping mengasah kemahiran berfikir aras tinggi, kreativiti, dan penyelesaian masalah secara bersepadu dalam konteks sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Salah satu aktiviti penerapan budaya upcycle dalam inovasi STEM adalah saya mengikuti pameran Carnival Sains Sabah 2022 di Dewan Masyarakat Mengatal Sabah. Antara inovasi yang saya pamerkan adalah puzzle daripada tutup botol terpakai. Semasa pameran tersebut, saya melihat ramai pelajar-pelajar, murid-murid dan juga ibu bapa terlibat untuk menyelesaikan puzzle yang saya berikan. Dan semasa para pelajar siap menyelesaikan puzzle tersebut, kelihatan mereka kelihatan begitu gembira dan berasa sangat seronok. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti STEM yang telah dilaksanakan pada peringkat sekolah, daerah dan peringkat negeri. Saya juga terlibat secara aktif sebagai penceramah bengkel STEM, menyertai pertandingan inovasi dan menjadi pembimbing pelajar dan rakan guru dalam inovasi STEM. Penyertaan dalam pertandingan inovasi STEM. Kisah ini bukan sekadar satu pencapaian individu. Ia adalah simbol harapan bahawa siapapun kita
kita mampu menyumbang dalam membentuk masa depan pendidikan negara. Saya telah membuktikan bahawa jawatan bukan penghalang untuk memberikan impak besar, yang penting minat, keikhlasan dan kesungguhan.